bertemu lagi kita hari ini dalam rancangan Masak Sekelip Mata untuk Juada Berbuka Puasa. So, hari ini macam biasa, saya tidak kesorangan. Saya bersama dengan tetamu jemputan kita iaitu Encik Muhammad Khidir. So, Encik Muhammad Khidir, apa yang kita nak masak hari ini? Okey, untuk hari ini kita ada satu masakan khusus yang ingin kita perkenalkan iaitu kimbap daging perap batang pinang daripada peladang. So, guys, untuk bahan-bahan dia adalah yang pertama kita perlukan salad. Yang kedua kita ada suun. Okey. Ya, kemudian yang kita ketiga ada biji-bijian. Dan yang keempat kita ada hirisan cili merah dan cili hijau. Dan yang terakhir sekali yang paling special iaitu dia punya sos lah. Okey guys, untuk dia punya sos ni dia telah dimasukkan, bukan dia telah dimasukkan, dia termasuk dalam dia punya packaging ni lah. Dia ada dua sos Encik Khidir. Satu black pepper, satu lagi cheese. So depends daripada korang lah nak rasa cheese ke black pepper ke, dia sudah termasuk dalam packaging ni. Okey guys, pertama langkah mudah untuk kita masak daging perap batang pinang ini adalah yang pertama kita masukkan dagingnya ke dalam kalau kita pakai air fryer, settingnya kita boleh ambil selama 15 minit dan untuk 200 darjah Celsius. Okey, saya rasa macam dah boleh masak ni, boleh keluarkan ini. Bau pun sangat harum. Tengok dia punya tekstur daging dia sangat menyelerakan. So, sekarang kita nak buat dia punya kimbap daging perap. Okey, so langkah-langkah yang pertamanya adalah kita ambilkan sehelai daun salad, kemudian kita masukkan suun. Lepas tu kita masukkan beberapa ketul daging yang kita masakkan tadi, daging perap batang pinang tadi. Baik. Kemudian kita boleh masukkan biji-bijian ini. Dan yang terakhir sekali adalah kita masukkan beberapa hirisan cili merah dan cili hijau. Dia tergantunglah, kalau ada orang yang nak pedas, dia boleh guna banyaklah. Inilah hasil kimbap kita. Kemudian kita akan lipatkan dia. Lipat dulu. Ya, lipatkan. Wah, cantiknya lipatan tu. Yes. Ya, dah jadi. Dah siap. Okey. Jadi untuk menu kita kali ini, ini adalah daging kimbap tu. Okey. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak makan dengan nasi pun boleh. Tapi depends lah kan Cik Khidir kan. Kalau dia makan dengan nasi, dia makan dengan nasi. Kalau dia nak makan kimbap tu je, makan dengan kimbap dia lah kan. Okey. Kemudian kita ada juga sos yang istimewa. Sos ini dari mana, Azira? Daripada peladang. Dia ada dua. Satu cheese, satu lagi black pepper. So kalau macam kami ni tak makan pedas, kami boleh makan dengan cheese. Tapi kalau macam korang nak makan yang pedas-pedas sikit, bolehlah rasa dia punya apa tu? Sos black pepper. So guys, ini adalah menu kami yang pertama iaitu kimbap batang pinang daripada peladang. So kita jumpa di menu yang seterusnya.